balasannya al-husna. Al-husna. Orang buat baik confirm akan dibalas baik. Kita tahulah konsep itu secara ringkas kan, tetapi apa maksud al-husna? Ada alif lam ini merujuk kepada kebaikan melimpah-limpah di syurga. Sampaikan dalam hadis ada dinyatakan Allah bercakap kepada orang-orang yang berada di syurga, adakah kamu puas hati? Memang puas hati. Kemudian Allah tanya, adakah perlu ditambah? Perlu ditambah? Tak perlu, kami dah puas hati dah. Lepas tu Allah tambah lagi, rupanya dah diberikan macam-macam melimpah-limpah tersebut, al-husna. Al-husna, ya. Allah tambah lagi, dan salah satu tambahan yang diberikan oleh Allah SWT itu wala yarhaqu wujuhuhum qataru wala dhillah. Air muka mereka berseri-seri, tidak diliputi sebarang kesedihan dan kehinaan. Kerana apa? Kerana mereka diberikan peluang. Kalau di dalam surah Yasin itu disambut oleh salamun qawlan min rabbir rahim. Perkataan salam daripada Allah, perkataan daripada Rahim. Kalau dalam surah Al-Insan itu sehinggakan Allah akan memberikan air, ya, sebagai penghargaan daripada Allah. Kalau kita nak tengok surah Al-Insan tersebut, surah yang ke mana surah Al-Insan? Okey, 76. Okey, surah Al-Insan. Dan kita tengok bagaimana Allah menyatakan pada ayat yang ke 21-22. Cuba kita tengok, ya. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka ada pakaian sutra halus, sutra tebal, ya. Wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, ya. Gelang tangan daripada perak, mereka diberi minum oleh Tuhan. Perkataannya apa? Wa saqahum rabbuhum, Tuhan memberi minum syaraban tahura, minuman yang bersih, ya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan dan atas usaha kamu yang dihargai. Maksudnya Allah amat menghargai mashkura kepada segala sa'yukum, segala usaha keras sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, untuk berbuat apa? Berbuat kebaikan. Sampai nampak Allah, bertemu dengan Allah, dan Allah yang offer, yang hidangkan air. Macam mana apa semua kita tak tahulah apa yang berlaku di sana, ya. Tetapi ini adalah tawaran daripada Allah. Kalau dalam zaman sekarang ni, tuan rumah lah, tuan rumah yang menyambut kita. Kalau kita pergi ke istana, raja yang pergi serve kita. Subhanallah, ya. Mengapa sampai tahap begitu? Kerana kalau dalam surah Al-Insan ini kumpulan Al-Abrar, kumpulan orang yang stabil melakukan kebaikan. Bir, ya. Bir ada katanya bar itu daratan, bah itu ialah lautan, ya. Tapi bila Al-Abrar, kalau orang pergi haji itu Al-Mabrur. Haji Mabrur adalah orang yang mendapat haji yang dia selepas itu akan stabil melakukan kebaikan. Dia buat dekat darat, kalau dekat laut tu kan dia berpecah-pecah, kan, dia ikut mood. Ini orang yang dapat Mabrur, dia stabil je untuk berbuat kebaikan. Yang kita doakan pada semua yang dah pergi haji Mabrur, dan siapa yang belum pergi haji Abrar, dan dikurniakan peluang untuk haji mabrur pada tahun insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan bagi Allah sekalian, kita bagi sahabat-sahabat yang baru join, kita berbincang tentang buat apa jadi baik. Ya. Buat apa jadi baik, iaitu kita bincang ayat-ayat ihsan yang ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa yang dikongsikan oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam bukunya Di Hati Kita Bermula. Di Hati Kita Bermula. Buku ni sebenarnya susah juga nak dapat, pasal dia dah